Beli emas bukan asal beli. Bukan semua emas boleh beri keuntungan. Silap pilih jenama emas, anda berisiko rugi. Beli emas mestilah memenuhi kriteria pakej memilih emas pelaburan. Ciri yang pertama, harga per gram yang rendah. Kebiasaannya, harga yang ditunjukkan di website bukanlah harga keseluruhan. Jadi semak cas-cas lain yang mungkin dikenakan atau ada cas-cas yang tersembunyi. Ciri kedua adalah spread ataupun susut nilai yang lebih rendah. Lebih rendah susut nilai, lebih maksima keuntungan. Emas pelaburan yang dianggap bagus adalah emas pelaburan yang mana susut nilainya di bawah 10%. Ciri yang ketiga adalah stok yang banyak. Kebanyakan penjual jual emas dengan harga yang rendah, terutama ketika harga turun tapi stoknya terhad. Ciri keempat adalah cawangan jual beli yang banyak. Jika cawangan terhad, ia menyulitkan anda untuk beli, jual aranu dan fizikal ke emas. Itu belum lagi kira kos-kos tambahan yang anda perlu pertimbangkan seperti kos petrol dan kos-kos lain yang menjadikan harganya sudah tidak berbaloi. Nombor 5, syarat jual beli yang tak cerewet. Bukan semua penjual mampu beli semula emas yang anda beli. Ada sesetengah penjual yang dah tak terima emas anda walaupun emas anda ada sedikit calar. Ada juga penjual yang memotong harga dengan lebih banyak sekiranya emas anda ada defek. Jadi semak dulu sebelum beli emas. Emas Public Gold memenuhi kesemua kriteria-kriteria yang saya nyatakan tadi. Ini sebab saya memilih emas Public Gold. Jadi bagi yang ready nak merampung emas, jom klik link di bio, saya bimbing secara percuma.